Aksi final Piala Malaysia 2025 antara JDT vs Sri Pahang boleh ditonton di 3 saluran. Skuad kendalian Hector Bidoglio mara ke pentas akhir Piala Malaysia dengan rekod baik susulan menenangi 2 edisi sebelum ini. Prestasi Harimau Selatan juga cukup memberangsangkan dalam semua kejohanan musim ini selepas menang 8 daripada 10 aksi terakhir. Lawan yang menanti di pentas akhir iaitu Sri Pahang FC kali terakhir mara ke pentas final Piala Malaysia adalah kira-kira 10 tahun lalu dan berjaya menumpaskan lawan sama. Aksi antara JDT menentang Sri Pahang dijadualkan berlangsung jam 9 malam pada 26 April ini di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ. Rekod aksi lalu menyaksikan JDT meraih 4 kemenangan daripada 5 perlawanan. Ini termasuk kemenangan 3 hingga 1 Harimau Selatan ke atas Tok Gajah dalam Liga Super pada 17 Disember lalu. Harimau Selatan juga telah merekodkan kemenangan mudah 3 hingga 0 menentang Sri Pahang pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Live streaming JDT vs Sri Pahang. Tarikh 26 April 2025, Sabtu. Masa pukul 9 malam. Venue Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ. Siaran langsung Astro Arena, Sukan RTM dan OK TV.